Ada 3 cara untuk kita redha kepada Allah. Cara yang pertama, belajar untuk menerima segala pemberian daripada Allah dan belajar menerima segala pemberian baik dan buruk daripada Allah. Hari ini hidup kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah. Terima kasih wahai Allah ketika Allah memberikan pemberian yang baik kepada kita. Saking gembiranya kita dengan pemberian yang baik, kita ambil gambar, pakai pakaian yang wangi, pakai baju yang cantik, sanggup belanja orang lagi sebab pemberian yang menggembirakan hati kita sampaikan begitu. Tapi ketika Allah memberikan pemberian yang membebankan kita, yang menyedihkan kita, kita mula menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan pemberian itu daripada pemilik yang sama, daripada satu tempat yang sama. Belajar untuk menerima realiti yang berlaku pada hari ini. So macam mana nak redha? Yang pertama, belajar menerima baik dan buruk, duanya datang daripada Allah. Berita yang baik datang daripada Allah, berita yang buruk pun datang daripada Allah. Cara yang kedua, berikan masa kepada diri kita untuk belajar redha. Bagi masa kepada diri kita untuk belajar menerima. Redha ni satu proses. Redha ni satu proses. Bukan satu berita yang buruk datang kepada kita hari ni, esok kita dah boleh redha. Sebab kita ni manusia, kita bukan malaikat. Redha itu sendiri adalah satu proses. Kalau nak menangis, menangis. Kalau nak sedih, sedih. Tidak ada seorang pun yang larang kalaulah datang satu kesedihan kita tak boleh menangis. Menangislah. Bersedihlah. Tapi janganlah terlampau lama. Jangan berlebih-lebih dalam bersedih. Bagi masa kepada diri, bagi ruang kepada diri. Pergilah tempat untuk bercuti, healing dan seumpamanya. Dan cara yang ketiga untuk kita belajar redha kepada Allah adalah belajar untuk bangkit daripada kesedihan. Kita bagi masa kepada diri kita. Sebulan, 2 bulan. Jangan terlampau lama. Yang ketiga, belajar untuk bangkit daripada kesedihan. Kadang-kadang ada orang bangkit daripada kesedihan, dia lagi bagus daripada sebelum tu. Tapi kadang-kadang ada orang bangkit daripada kesedihan, dia lagi teruk daripada itu. Mana yang kita nak pilih?